penyakit leukemia boleh berlaku kepada baby dalam kandungan pun. Bila baby lahir, baru kita periksa, kita tahu ada leukemia. Ya, ini semua jarang tapi boleh berlaku. Doktor ini sangat berpengalaman dan sudah banyak ketemu dengan pasien-pasien. Okay, Dr. Kogi, Okay, terima maybe you kasih. can introduce yourself. Hello, Ya. nama saya Dr. Kogi. Saya adalah doktor kanak-kanak yang jaga semua pesakit-pesakit yang ada penyakit kanser dan penyakit darah. Pada anak-anak paling banyak kes apa, doktor? Kalau untuk penyakit kanser, di kalangan kanak-kanak yang paling common atau biasa adalah kanser darah atau leukemia. Lebih kurang dalam lingkungan 40% daripada kanser di kalangan kanak-kanak adalah leukemia. Kemudian followed by kanser otak. Segala jenis kanser. Kalau kita katakan kanser otak adalah kanser yang berlaku dalam otak, tapi jenis kanser dia berlainan. Betul. Ya, jadi semua jenis kanser yang berlaku di dalam otak adalah nombor 2 di kalangan kanak-kanak. Banyak ya nombor 2 ya, doktor? Ya. Okey, jadi menurut doktor yang kalau ada kelainan-kelainan kita sebagai orang tua, ya, apa yang perlu kita perhatikan, doktor? Kalau kita tengok dari segi kanser leukemia, biasanya kita kata tanda-tanda yang kita tak perlu miss, yang tak sepatutnya miss adalah satu, demam yang berpanjangan. Biasa kalau kita cakap demam, bawa pergi jumpa doktor, atau tak pergi jumpa doktor pun sudah lebih 3 hari, biasanya di sini kita akan suruh buat darah, cek darah. Sebab kita takut ada masalah penyakit denggi. Sebab sekarang di Malaysia memang kita takut penyakit denggi, demam 3 hari dan ke atas mesti cek darah. Jadi kalau ada anak-anak yang demam berpanjangan, mesti cek darah. Mesti bawa pergi jumpa doktor, kalau boleh doktor pakar, untuk buat pemeriksaan selanjutnya. Ya, kalau tanda lain selain daripada demam, tanda yang lain ialah nampak anak pucat. Kadang-kadang setengah ibu bapa atau keluarga tak dapat kesan anak jadi pucat. Betul. Ya, jadi susah nak. Sometimes bila anak dapat darah yang sangat rendah anemia, ibu bapa terkejut. Dia kata, kenapa saya tak perasan? It's not their fault.